Setiap hari bermula dengan langkah yang sama. Terlalu banyak benda untuk kita lihat. Hari ini, teknologi berada di tangan kita. Dalam satu klik, banyak maklumat boleh dicari. Jawapan boleh ditemui. Semua benda ada, tapi tak semua benda bermakna. Fikiran kita mudah kosong, walaupun penuh dengan maklumat. Nak tanya, apa hubungan Farisha dan Tapi bila ilmu diperlukan, kita terdiam tanpa jawapan. Tapi persoalannya, adakah teknologi menjadikan kita lebih berilmu atau sekadar lebih bergantung? Tak semua penggunaan bawa manfaat. Ada yang tak siap tanpa kita sedar. Ada yang pilih untuk belajar, tapi sedikit demi sedikit ilmu boleh dibina. Dan maklumat mula berubah menjadi kefahaman. Teknologi tak tentukan siapa kita, tapi cara kita gunakannya menentukan masa depan kita. Huraikan peristiwa. Ilmu itu disampaikan bukan sekadar dengar je. Jadi cikgu, jawapan dia, persoalan kita membuka jalan kefahaman. Perbincangan menghidupkan ilmu. Ilmu itu dicari, bukan hanya diterima. Akhirnya dapat kita fahami. Telefon boleh beri jawapan, tapi bukan pemahaman. Ilmu pula bukan sekadar maklumat kita jumpa dekat skrin. Ilmu adalah sesuatu yang hidup dalam hati kita. Ilmu mudah digunakan. Idea diterjemahkan menjadi karya. Peluang mula terbuka kepada kita. Kreativiti berkembang. Kerjasama menguatkan hasil. Inilah dia usaha yang membuahkan hasil. Apabila ilmu berada di hati, teknologi di tangan menjadi alat yang luar biasa. Mempercepatkan pembelajaran, membuka peluang dan memperkasa generasi masa depan. Perjalanan kita belum berakhir, tapi arah kini lebih jelas. Masa depan menanti, dan kita bersedia menghadapinya. Teknologi tak menjadikan kita hebat, tapi ilmu yang berada di hati menjadikan teknologi lebih bermakna. Kerana generasi yang kuat bukan hanya memiliki teknologi, tapi memiliki ilmu yang memimpin teknologi.